So ini guys, Avetta Nova 200, pencabar MVX, pencabar AX 200, pencabar Vario 160. Tapi Vario ni dia dah off market lah. Kita tengok apa yang ada dengan motor ni. Jom. Avetta ni bakal jadi the next kejuruteraan cover set. Korang percaya ke tak? Korang tengok ni, reka bentuk depan dia. Kalau korang tengok depan ni dia ada buat separation color. Dekat bawah ni dia ada tambah winglet. Buat motor ni nampak sangat-sangat solid guys. Dia punya mix color dia pun sangat-sangat unik Ini baru betul kejuruteraan cover set. Ini yang orang suka, okey? Dia bagi harga murah tapi capacity engine dia sangat menakjubkan. 183.3cc tau guys. Dengan horsepower mampu menghasilkan sekitar 18.4 horsepower. Ini memang standard daripada kilang guys. Korang tengok ada brand dia sini, Avetta. Korang tengok seat dia ni macam aftermarket punya. Dia punya kemasan dia. Lepas tu dia ada detailing dekat sini. Walaupun carbon celup tak apalah. Yamaha pun tak bagi spek macam ni tau. Cantik guys Tak cukup lagi, kita tengok apa yang dia bagi lagi. Meter full digital, siap dengan color. Ada traction control okay, boleh pakai keyless, boleh pakai manual. Ada charging port Type A dengan Type C. Ruang yang sangat dalam Ini sebiji phone kecil boleh lah. Okay, dia dual channel ABS, depan dan belakang, siap dengan traction control. Yang belakang ni dia pakai dual shock absorber, siap dengan sub tank. So motor ni bila duduk sedap dia ada backrest. Okay, tangki 10 liter, berat dia 112 kg saja. Yang mana berminat, korang jangan lupa isi beg biru dekat bawah. Kalau ada bajet, korang tunggu apa lagi? Masuk order sekarang guys. Penghantaran percuma seluruh Semenanjung Malaysia. Kontak saja.